kita berjalan di atas manhaj nabawiyah, manhaj Nabi. Itulah yang Nabi capai. Bermula dari dakwah, tarbiyah, pendidikan, khairiyah, kebajikan. Ya akhirnya dia sampai kepada proses siasah daulah. Bentuk kerajaan. Itu yang dilalui. Jadi bila kita berjalan di atas manhaj itu, kan, kita menyambung mata rantai itu, maka Allah akan kurniakan perkara itulah. Yang kedua, saya punya pemerhatian lah, istiqamah, kesungguhan yang ada kepada ahli dan kepimpinan. Pas. Dia kukuhkan pekalan-pekalan dia. Pas ada cawangan, pas ada organisasi yang kukuh, dia terus bekerja. Dan kerja dia ni tidak terikat dengan musim pilihan raya. Betul.